Waalaikumsalam. Hai pada semua yang hadir. Bantu saya tap-tap screen korang. King of Typo, welcome. Mutiara Hati, thank you PC. Alam Rulen, thank you PC. Waalaikumsalam. Apa yang dia keluar merah-merah kat atas tapi tak sempat baca. Nizamber, thank you PC. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini hari ini hari Isnin tanggal 2 Jun 2025 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1446 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 42 mata anda. Alhamdulillah live JKR hari ini pagi ini berlangsung di live Presiden JKR iaitu Abah Haji dengan rutin harian. Abah Haji mencari tapak 10K bersama ahli JKR yang lain. Alhamdulillah, dan pagi ini live Abah Haji hanya bersembang santai dan berbincang. Abah Haji berbincang dengan semua ahli JKR tentang program dakwah baru yang akan dilancarkan oleh JKR. Presiden JKR telah bercadang ingin mengadakan satu peraduan pertandingan ataupun event iaitu membaca surah pilihan mengikut tema yang diberi serta menyampaikan huraian di sebalik sepotong surah mengikut kreativiti masing-masing. Butir-butir selanjutnya akan diumumkan tak lama lagi. Dan pagi tadi kita ada sedikit training yang dilakukan pagi tadi bersama ahli yang berada di dalam kotak. Dan perkongsian satu hari satu ayat hari ini iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 155 yang dibacakan termasuk terjemahannya oleh Muslihuddin. Terjemahannya berbunyi, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan pagi ini huraian untuk surah Al-Baqarah ayat 155 diberikan sendiri oleh Presiden JKR iaitu Abah Haji. Ayat ini menjelaskan bahawa setiap manusia akan diuji oleh Allah dalam berbagai ujian. Iaitu yang pertama, ketakutan, al-khawf, misalnya ancaman perang, ancaman kezaliman ataupun ketidakamanan orang yang menekan kita. Yang kedua, diuji dengan kelaparan, iaitu kekurangan makanan akibat kemarau, krisis ekonomi ataupun bencana yang menimpa, bencana alam. Ketiga, kekurangan harta, kerugian daripada segi financial, kehilangan pekerjaan ataupun inflasi. Yang keempat, kehilangan jiwa, iaitu kematian orang-orang yang tercinta atau mendapat wabak penyakit. Kelima, kekurangan buah-buahan, iaitu kekurangan hasil bumi, hasil tanaman ataupun bencana alam. Jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah menguji keimanan kita, dan apabila kita diuji, dia akan menghapuskan dosa-dosa kita dan juga meninggikan derajat kita. Ini semuanya terdapat dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Dan juga memisahkan orang-orang yang jujur dari orang-orang yang munafik. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu pahala tanpa batas, mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kemenangan. Bukan hanya di akhirat tetapi di dunia Allah juga tanpa putusnya. Dan ciri-ciri orang yang sabar iaitu orang-orang yang beriman, yang bersyukur saat dia senang, saat dia tenang. Dia bersyukur dan dia akan sabar saat dia susah dengan mengucapkan innalillah wa innalillahi rajiun, bukan hanya ketika mendengar kematian tetapi juga saat dia tertimpa atau ditimpa musibah. Dan tidak akan sesekali mengeluh kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pelajaran dari ayat ini, musibah adalah
Sunnatullah, ketetapan Allah yang harus dihadapi dengan iman dan sabar. Bukan bererti kita bersikap pasif atau pasif, tetapi kita tetap berusaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian adalah tanda Allah mencintai hamba-hambanya. Alhamdulillah, live pagi ini diakhiri oleh doa yang dibacakan oleh Ustaz Jazuli Purnomo. Dan kita ada berita hangat dan sensasi di mana peserta pertandingan azan di salah satu room pertandingan azan, iaitu Kang Abdul iaitu ahli JKR daripada Indonesia, telah berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir pada malam semalam iaitu hari Ahad. Dan ketika pertandingan berlangsung, kehadiran Presiden JKR iaitu Abah G, dan kita ada Menteri Singapura iaitu Tuan NH bersama ahli JKR yang lain datang memberikan sokongan padu pada Kang Abdul. Akhirnya dengan lunaknya alunan suara Kang Abdul mengalunkan azan, dan semestinya sokongan padu daripada Abah G yang mana telah melontarkan berbagai gift, dan totalnya daripada Abah G sendiri sebanyak 139 K diamond diberikan kepada Kang Abdul. Dan kita ada daripada Tuan NH iaitu Menteri Singapura kita, totalnya 90.9 K. Alhamdulillah. Dan yang lain juga diterima daripada yang lain ahli JKR yang lain dan yang menghadiri pada pertandingan tersebut. Dah telah pun meletakkan Kang Abdul sebagai juara pertandingan azan malam tadi dengan jumlah total keseluruhan giftnya 257K diamond. Masya-Allah. Mantap mantap. Abah G, Tuan NH dan semua yang hadir memberikan sokongan padu pada malam tadi. Kita ucapkan tahniah kepada Kang Abdul, terbaik. Alhamdulillah, mantap sebab pertandingan tu semalam dia takbir, Allahu Akbar. Dia sebenarnya juara kena mengikut gift yang tertinggi. Dan Alhamdulillah JKR, ahli JKR menjadi juara pada pertandingan azan pada malam tadi. Alhamdulillah. Dan petikan suntingan berita hari ini daripada saya sendiri, Fira Zafira. Dengan itu berakhirlah berita kita pada malam ini liputan aktiviti JKR pada hari ini di live Abah G, dan juga sedikit info tentang program baru, pertandingan baru yang bakal dilancarkan. InsyaAllah besok kita tak tahu live kita. Mungkin kita tunggu saja kalau Presiden JKR live Abah G, kita akan berada di sana. Kalau tidak, mungkin di live Ustaz MYU Legend. Waalaikumsalam Nurhayati. Okey, sebelum akhiri berita pada malam ini, saya ingin menjemput Kak Ayang Masuri untuk membacakan sedikit kata-kata mutiara. Dipersilakan Kak Ayang. Waalaikumsalam Aisyah. Terima kasih Fira. Assalamualaikum semua. Kata-kata mutiara untuk hari ini. Hidup adalah proses. Hidup adalah belajar. Tanpa ada batas umur, tanpa ada kata tua. Jatuh berdiri lagi, kalah mencuba lagi, gagal bangkit lagi. Okay. Orang-orang cantik tidak selalu baik, tapi orang baik selalu cantik. Jika ada orang yang menyakiti hatimu, maka menundukkanlah, jangan dimasukkan ke dalam hati agar hatimu tidak lelah. Jadilah seperti bunga yang selalu memberi dan mengharumkan dan keharuman, bahkan kepada tangan yang menghancurkannya. Tidak perlu sibuk untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Lebih baik berusaha untuk merubah diri agar lebih baik dari hari semalam. Kesimpulannya, jangan menunggu waktu untuk berubah, tetapi berubahlah selagi ada waktu. Tahu diri dan sedar diri. Ada orang kata dia nak jadi kumbang, dia tak nak jadi bunga. Kak Ayang cakap pasal bunga, macam mana pula pasal kumbang? Betul tak? Ini tidak adil. Bila agaknya thank you Adil. Waalaikumsalam, selamat malam. Untuk yang kumbang pula, jadilah seperti kumbang yang selalu berterbangan. Dan jangan jadi kumbang yang hanya pandai menghisap madu bunga. Jangan menjadi Allah Akbar. Kumbang. Faham? Yelah.
Lagi-lagi? Tak pandai lah. Jangan menjadi kumbang yang berterbangan mencari isak madu ya. Okey, selalu fly-fly masuknya. Selalu fly-fly. Mutiara Bagus. berat. Kata-kata mutiara Kak Yang berat sebelah. Abang Muska cakap. Allah buat tebat. Alhamdulillah terbaik. Gimana tak berat dah. Terbaik Kak Yang Okey. Semoga kata-kata mutiara daripada Kak Yang, berita yang disampaikan oleh saya malam ini dapat memberikan manfaat pada semua yang mendengar, walaupun bukan dari ahli keluarga JKR. InsyaAllah yang mana yang baik tu daripada Allah SWT, yang mana kurang tu daripada saya memohon ampun dan maaf jika tersalah kata, tersalah bicara ataupun kata-kata mutiara Kak Yang berat sebelah. InsyaAllah kita akan cuba perbaiki lagi daripada hari ke hari. Nanti kita cuba nak perbaiki yang berat tu kita beri ringankan sikit InsyaAllah besok kita akan berjumpa lagi InsyaAllah panjang umur kita akan berjumpa esok malam untuk berita terkini JKR 9 malam. InsyaAllah pagi esok akan berlangsung. Mungkin live kita mungkin berada di live Abah Haji ataupun Ustaz MYU Legend. Tak nak jadi kumbang. Okey, jadi bunga. Bye Erda, thank you. Sebelum akhiri berita pada malam ini, saya putarkan single kedua keluaran JKR International, iaitu Cinta Sebenar daripada Fendi James.